Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT. Kita berada pada ayat 38, 39 dan 40 dari surah Ar-Rum, surah yang menceritakan tentang kebangkitan umat dan persediaan mereka untuk menjadi ketua mentadbir alam sebagaimana yang Allah kehendaki dengan lunas-lunas, dengan sistem, dengan cara berfikir orang beriman. Baik, lihat ayat 38, 39 dan 40 di surah yang mulia ni. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, turun buka pada jilid yang ke-7 243. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى amma yusyrikun. Sadaqallahul azim. Maka berikanlah pada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula pada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu riba, iaitu tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan menambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan merupakan zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allah lah yang menciptakan, kemudian berikan rezeki kepadamu, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari demikian itu? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah memerintahkan di sini supaya menjaga hubungan kekerabatan. Sebutan 3 golongan yang dimaksudkan di sini itu yang disebut dalam ayat Allah SWT, Zal Qurba ataupun Zul Qurba, kemudian miskin, kemudian Ibn Sabil. Ini 3 golongan. Yang pertama kaum kerabat, yang kedua fakir miskin, yang ketiga orang dalam perjalanan. Dalam tafsir Al-Kabir oleh Imam Fakhruddin Razi, beliau membawakan satu masalah. Ini pendekatan dari Imam Fakhruddin Razi. Beliau membawakan satu ayat itu, kemudian ada masail, isu-isu yang timbul ataupun perkara-perkara yang boleh kita fahami daripada ayat-ayat Allah SWT ni. Yang pertama, fi takhsis al-aqsam al-thalathah bi-dhikri duna ghairihim ma'an Allah dzakara al-asnaf al-thamaniyah fi sadaqat. Kenapakah di sini diperuntukkan untuk 3 golongan ini, tidak dalam peruntukan 8 yang kita fahami dalam ayat melibatkan zakat itu? Jawapan oleh beliau di sini merupakan perkara infak, pemberian, sedekah pada mereka yang dimaksudkan 3 golongan ini, kerana ini dalam bab-bab tambahan, dipanggil sebagai nafilah, bukannya wajibah. Yang disebut dalam surah Taubah itu, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ini semua merupakan golongan yang wajib, kerana itu merupakan zakat. Zakat adalah satu perkara yang wajib, sedangkan sedekah merupakan satu nafilah, iaitu tambahan di atas perkara yang wajib itu. Jadi yang itu adalah bersifat zakawi, di sini bersifat sadaqi, maknanya di sini bersifat sedekah, di sana bersifat zakah. Maka dia merupakan satu keperluan yang perlu diambil tindakan dan perhatian oleh sekalian orang yang beriman yang memiliki kemampuan. Maka dapat kita perhatikan seruan ataupun suruhan ini berkaitan dengan yang lalu, masih lagi dalam kerangka berfikir umat Islam yang akan menjadi ketua mentadbir alam ini. Maka mereka dalam pentadbiran jaga keluarga, jangan lupa untuk menjaga kaum kerabat yang dekat dan mereka yang memerlukan dan orang yang terdampar dalam perjalanan. Jadi muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, menariklah untuk kita bincangkan berkaitan dengan perkara yang namanya membantu ini. Ada banyak tokoh dalam Islam yang boleh kita kaitkan untuk kita pelajari mereka. Kali manusia semua dibuai mimpi yang dalam kelinaan tidur pada hari ini, melihat tokoh-tokoh perniagaan serata pelosok dunia. Mereka terlupa bahawa umat Islam juga mempunyai rekod yang hebat-hebat melahirkan tokoh-tokoh perniagaan ini. Salah seorang yang saya nak sebut pada tuan-tuan pada waktu ini bernama Abdullah bin Mubarak. Dalam berkaitannya penjagaannya kepada hak kekeluargaan dan juga orang fakir dan ulama di kelilingnya. Pernah seorang sahabatnya baiknya bertanya kepada beliau, ni namanya Fudail bin Iyad, bertanya kepada Imam Abdullah bin Mubarak yang sangat mulia ni, yang kalau kita lihat seperti disebut dalam Syiar Al-Amin Nubala oleh Imam Az-Zahabi, dan begitu juga dalam Tahzib oleh Imam Ibn Hajar menceritakan pribadi manaqib Imam Ibn Mubarak ni. Beliau merupakan seorang faqih yang mujtahid, ahli hadis yang hafiz, zahid yang tekun beribadah, mujahid
yang gagah berani di medan perang. Selain itu, menambah lagi nilai kedudukannya di sisi Allah, di sisi makhluk, kerana kejayaannya dalam perniagaan. Seorang usahawan yang sangat berjaya. Setiap tahun Abdullah Mubarak ni membawa perniagaannya dari Khurasan ke Mekah dan selalu meraih keuntungan yang sangat banyak. Namun berbeza daripada kebanyakan usahawan lain, Abdullah Mubarak ni mempunyai motivasi perniagaan yang sangat luhur. Peniaga ni penting untuk membangunkan umat. Sayyidina Umar pernah berkata bahawa idza taraktum tijara zahaba sulusul idarah ataupun zahaba sulusul imarah. Kalau kamu ni meninggalkan bidang perniagaan, nanti umat Islam akan kehilangan sepertiga daripada pemerintahan. Itu yang dapat kita lihat di mana-mana ceruk pemerintahan umat Islam pada hari ini, antara kelecehan, kelemahan, kemunduran yang berlaku kerana umat Islam tidak mengerat bab perniagaan. Jadi kita kena berusaha niaga lah. Nanti saya akan cerita kaitannya dengan perkara namanya riba, seperti disebut Dr. Latif Nabulusi, sangat berkaitan dengan kehidupan kita pada hari ini. Jadi Fudail bin Iyad ini bertanya pada sahabat baiknya Ibn Mubarak, engkau selalu memerintahkan kami untuk berzuhud, meninggalkan dunia dan bekerja untuk akhirat. Namun engkau ni kami lihat mempunyai perniagaan yang sangat besar. Setiap kali pulang dari Mekah bawa hasil perniagaan yang hebat. Ibn Mubarak menjawab, aku melakukan perniagaan ini untuk menjaga air wajahku, menjaga keturunanku dan membantuku dalam mentaati Tuhanku. Mendengar jawapan ni, wali Allah yang terkemuka Fudail bin Iyad ini berkata, benar, sadaqt, sungguh indah jika perkara itu benar-benar terjadi. Dan memang itu yang terjadi. Jadi jawapan Mubarak ni sebenarnya mengingatkan kita kepada tujuan harta Allah titipkan kepada seseorang kita. Harta tu bukan untuk kita memenuhi nafsu serakah kita, nak menunjuk kepada orang, menunjuk rumah, kereta dan sebagainya, bukan. Tapi dia untuk memenuhi hajat kemanusiaan, untuk kita makan, minum, pakai, menjaga kehormatan supaya tak minta-minta pada orang, bantu keluarga dan memudahkan kita untuk melakukan ibadah. Ya, siapa yang memiliki kelebihan harta ni memang peluangnya lebih terbuka untuk memperbanyakkan amal salih. Dengan harta dia boleh melakukan bagai ibadah yang tak dapat dilakukan oleh orang lain. Dapat pergi haji waktu muda, dapat bayar zakat, dapat mengeluarkan sedekah, membantu keluarga dalam berkaitan ayat yang sedang kita bincangkan ini. Itu sebabnya Nabi SAW memuji sahabat yang pandai menguruskan perniagaan. Ada ramai di kalangan mereka. Contohnya seorang namanya Amr bin Al-As. Kita kenal Amr bin Al-As ni seorang politician yang hebat semata-mata, tapi sebenarnya sebelum Islam lagi beliau merupakan seorang usahawan yang berjaya. Bukan Abdul Rahman saja, bukan Osman saja, bukan Talha saja, bukan Zubair saja, malah ramai lagi yang dipuji Nabi SAW. Dan saya pernah sebut pada tuan-tuan dalam satu kajian yang dibuat oleh Dr. Abdul Fattah As-Sama'an, seorang ekonomis dari Dubai, dari UAE, dalam kajian PhD-nya menunjukkan bahawa lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayati faqiran, bukannya Nabi kita seorang yang miskin, bahkan Nabi seorang yang thari, kaya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam taksiran harta yang dikemukakan dalam tesis itu menunjukkan bahawa Nabi mempunyai harta dalam hidup macam kita nilai pada hari ini lebih kurang 500 juta ringgit baginda ada sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bacalah tesisnya, saya tidak pasti apakah sudah diterjemahkan dalam bahasa kita ataupun tidak. Satu kajian yang sangat memotivasikan dan telah pun diendorse oleh tokoh ahli ekonomi dunia yang bernama Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Keluarga Dr. Wahab Az-Zuhaili, pemilik tafsir Ibn Katsir, pemilik tafsir Al-Munir dan juga beberapa kitab karya ulung dalam fiqh, contohnya Fiqh Islami wa Adilatu dan sebagainya. Jadi kalau orang ini ada banyak harta, dia mampu membeli dirinya daripada Allah SWT, menembusnya dari azab neraka. Orang macam inilah yang Allah puji. Macam kisah yang melibatkan Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an, ketika kaum Quraisy berjaya mengikuti beliau dalam perjalanannya untuk ke Madinah dalam peristiwa hijrah itu, maka Suhaib dengan beraninya telah menawarkan kepada mereka supaya mengambil semua hartanya dengan syarat melepaskannya untuk pergi berhijrah ke Madinah. Akhirnya orang kafir itu pun kemaruk nak harta yang banyak itu, mereka pun menuruti permintaan daripada Suhaib melepaskannya pergi ke Madinah dengan selamat. Bila sampai ke Madinah, Nabi telah menyatakan sungguhnya telah berjaya Suhaib, rabiha Suhaib, telah beruntung dia, kad aflaha Suhaib, berjaya dia dengan sebenar-benarnya. Ini sebut boleh kita lihat dalam tafsir Ibn Katsir berkenaan dengan ayat ke-207 surah Al-Baqarah. Allah menceritakan tentang keutamaan orang macam beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu tigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Di antara manusia ada yang beli dirinya dalam mencari keridhaan Allah, dan Allah itu Maha penyayang penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi itu juga kita baca kisah Osman, tuan-tuan boleh baca dalam kitab-kitab sirah contohnya. Alhamdulillah saya pun ada buat sebuah kitab sirah yang bertajuk Ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan buku ni boleh menjadi satu rujukan, kerana saya cuba muatkan dalamnya peta, muatkan padanya diagram, kajian, geografi, sejarah, sirah, hadis dan sebagainya. Bahawa pujian Nabi untuk Uthman ini, ishtara Uthman bin Affan al-jannah minan Nabi marrataini, baya al-haqqi haitsu hafara bi'ra Ruma wa haitsu jahadha jaysh al-usrah. Uthman ini telah membeli syurga daripada Nabi sebanyak 2 kali. Yang pertama, bila beliau membeli perigi yang namanya Rumah
Dan beliau juga telah pun membiayai pasukan tentera dalam medan Yaumul Usrah, iaitu perang Tabuk. Ni untuk tuan-tuan pergi rumah ni satu-satunya sumber air yang bersih di Madinah. Ketika umat Islam berhijrah ke Madinah, maka mereka kena bayar dengan harga yang mahal kepada seorang Yahudi pemiliknya. Ni Osman yang kaya ni telah beli pada harga 35,000 dirham, dan akhirnya beliau telah mewakafkan semuanya untuk Islam supaya mereka dapat minum daripada sumber air yang bersih. Dalam perang Tabuk pula, kita semua mengetahui bahawa Osman berikan ribuan dinar kepada Nabi SAW untuk membiayai pasukan kaum muslimin yang sangat memerlukan. Baginda SAW menjadi sangat gembira dengan sumbangan itu. Baginda bersabda sebanyak 2 kali, ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawm. Tidak akan membahayakan Osman amal perbuatan yang dilakukan pada hari ini sampai bila-bila dia tidak akan dimudaratkan. Jadi bila saya cerita pada tuan-tuan tentang tokoh-tokoh ni, menjadi tanggungjawab kita untuk mengkaji, mewacanakan, membuat bengkel, memahamkan umat tentang perniagaan. Kita punya dapatan sejarah ada begitu ramai syarat dengan tokoh-tokoh macam mereka. Ini tadi Abdullah bin Mubarak yang saya sebut di awal-awal tadi. Beliau ni seorang yang bijak dalam perniagaan dan seimbang dengan akhiratnya. Dua-dua beliau hebat. Oleh kerana beliau ni berjaya dalam perniagaan, Abdullah bin Mubarak ni telah pun membiayai sahabat-sahabatnya di kalangan ulama-ulama besar pada waktu itu seperti Imam Malik sendiri, Sufyan As-Sawri, Sufyan bin Uyainah, Muhammad bin Ulayyah. Beliau berkata, aku kenal beberapa orang yang sangat hebat ilmunya. Mereka ni telah menuntut ilmu, menuntut hadis dan begitu rajin, tapi kehidupan dari sudut keuangan sangat sukar bagi mereka. Jika kita biarkan orang macam mereka ni mencari rezeki macam kita, maka ilmu mereka akan sia-sia. Jika kita bantu, orang dapat menyebarkan ilmunya. Aku tidak tahu selepas daripada kenabian ada tak amalan lebih utama daripada menyebarkan ilmu. Jadi Abdullah bin Mubarak ni telah pun membiayai tokoh-tokoh ilmu dan juga fiqh serta hadis ini dengan memberi kepada mereka ni kewangan yang sangat hebat, tuan-tuan. Macam kita umpamanya hari ni membayar mereka ni 30 hingga 50 ribu ringgit sebulan seorang. Iaitu yang saya sebutkan tadi, Sufyan As-Sawri, Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad sendiri, Ibn Samak, Ibn Ulayyah, Malik bin Anas radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Ini mereka adalah tokoh-tokoh ilmuwan yang sibuk menyampaikan ilmu sampai kehidupan mereka pun tak menentu. Tapi janganlah kalau kita mendapat peluang macam ni, yang kita dapat pun kita kejar, lepas tu tak cukup-cukup pergi cari yang lain. Ini juga satu masalah kalau berlaku di kalangan ilmuwan yang ada pada zaman kita. Orang dah bantu sebahagian daripada keuangan itu dah mencukupi, dia pergi tambah lagi komitmen dia, liability dia. Maka inilah yang tidak menyelesaikan masalah, tak pernah cukup. Kena draw line lah dalam hidup kita, apa keperluan kita. Maka kembali kepada kisah inisiatif Ibn Mubarak ni tadi, dia meninggalkan kesan yang luar biasa. Dunia Islam menyaksikan kebangkitan ilmu yang hebat pada waktu itu kerana adanya tokoh hartawan, jutawan dan juga dermawan macam beliau. Banyak kisah saya nak bawa kepada tuan-tuan. Sebenarnya berkaitan dengan ayat ini, membantu keluarga yang berdekatan adalah satu perkara yang dikatakan oleh kebanyakan para ulama bahawa ia satu kewajipan. Contohnya dalam mazhab Abi Hanifah, membantu keluarga yang dekat ni hukumnya wajib. Bagaimana maksudnya itu? Dan bagaimana dengan bantu mereka akan menghindari, menyelamatkan seorang daripada ditimpa kemiskinan hidup, padu kepada banyak hadis yang sahih. Dan begitu juga saya akan terangkan kuliah akan datang bagaimana infaknya seorang suami terhadap isinya. Itu antara infak yang paling besar. Jangan sampai kita pergi breakfast dengan kawan-kawan, habis semua kita bayar, tapi isteri yang ada di rumah untuk kita raikan dengan kelebihan, kita amat berkira-kira. Ini adalah orang yang rugi. Masih lagi berkaitan dalam hal ini, dan apakah perhubungannya dengan rezeki yang Allah berikan kepada manusia? Kenapa ada yang lebih, kenapa ada yang kurang dalam ayat-ayat yang lalu? Kita akan lihat berkaitan ini, kehebatan, keagungan ayat-ayat Allah ini punya kaitan yang sangat hebat, kesaksian yang amat luar biasa seperti kata Imam Al-Bukhari dalam tafsirnya. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.